Buat apa kita bersusah payah bekerja mencari rezeki, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah menetapkan rezeki hamba-Nya masing-masing. Kita tinggal duduk kat rumah, tawakal dan rezeki akan datang. Sebenarnya kita tidak boleh berfahaman seperti itu, kerana syariat Islam mewajibkan atas umatnya untuk bekerja, ikhtiar dan berusaha. Rasulullah SAW pun pernah berkata, rezeki yang paling afdal bagi seseorang itu adalah rezeki yang dihasilkan oleh usahanya sendiri. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu biqanan." Rawahu Tirmidzi. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengumpulkan dua perkara, iaitu tawakal dan usaha. Di dalam hadis ini kita mendapati bahawasanya di situ menceritakan tentang seekor burung yang mana rezekinya telah ditetapkan oleh Allah SWT, akan tetapi dia tetap keluar di pagi hari untuk mencari rezeki. Apatah lagi kita hamba-hambanya yang diwajibkan untuk kita bekerja dan berusaha. Akan tetapi kita harus yakin bahawasanya yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah SWT, bukan usaha kita semata-mata.